Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, tadi tu belum mula kelas lagi, betul. Alhamdulillah hari ni kita dapat berjumpa lagi tapi sebab semangat kan. Semua semangat tengah buat ni rasa macam susah. Jadi saya memberitahu bahawa saya pun sama juga. Maknanya Kak Rosna tanya tadi, kita kena hafal ke ni? Kita hafal ke? Saya rasa susah nak hafal. Sebab pelajari rasa susah sebab kita ingat. Okey, untuk pengetahuan semua ni buka rahsia jangan cerita ke orang. Video public tapi maknanya sebelum saya buat pun saya pun tak menghafal. Jadi saya setiap kali nak buat ni, macam kita nak buat latihan ni, saya akan rujuk muka surat sebelum tu. Muka surat ni. Contoh kita nampak dekat sini kan. Alam ta. Okay. Apa yang kita buatkan bunyi tu. Dia maknanya kita kena tahu huruf akar. Alam ta, ain, lam, mim. Okey. Jadi dia punya sekarang ni ada syaddah. Maknanya dia ni yang ada syaddah juga. Alamah. Dia punya huruf dasar tu kata dasar dia alamah. Okey. Alamah ni wazan apa? Tengoklah balik pada surat sebelum. Dia yang dah banyak kali buat dia dah jadi macam hafal dah. Okey, yang ni saya padam balik. Alama. Okay. Fa'ala. So kat sini alama. Maknanya wazan dua. Kalau wazan dua berarti ni wazan dua yang campur dengan satu huruf. Wazan dua tambahan satu huruf. So kita pun buatlah ni. Alam ta satu. Huruf akar dia ain lam mim. Macam tu. Dapat? Dia memang slow. Apa ni sahabat-sahabat semua tengok saya macam laju sebab saya dah buat yang slow tu, saya tak buatlah depan you all. Saya buat depan Cik Kap je lah. Cik Kap pun dia sabar tunggu saya buat. Saya kata betul lah. Macam tu lah. Cipta tu tidak cara ada belajar apa-apa. Dia tidak menjadi domain Macam mana Kak Nora? Ta Tak tu dengar. dia Domain. ta tu dah alam ta. Tengok ta tu dah jadi domain tadi. Domain betul. Bukan, Betul. Dia confuse Betul. juga. Betul. Domain. Kenapa saya punya suara Dia tak dengar domain. ke? Dengar. Dengar kan? Dia Dengar. domain. Dia domain. Dengar. Dengar. Saya tak dengar yang dia teacher sebut domain tu. Okay, bila Tak, dia saya domain kat sebut situ. dia beza. Saya sebut ain lam mim. Dia punya huruf akar. Jadi apa-apa tambahan belakang tu domain. Kata akar dia. Huruf akar ain lam mim. Kata dasar alamah. Internet rumah saya tak apa okey. La haula wala quwata illa billah. Allahumma musta'an. Okey, dengar dah. Boleh ulang semula. Okey, ulang semula teacher. Okey, huruf akar dia ialah padam semula. Huruf akar dia ialah ain, lam, mim. Tapi sekarang ni maknanya yang kat tepi ni bukan. Ni tak termasuk. Yang kita tengok yang ni. Okey? Jadi lepas tu kita nampak ada syaddah. Maknanya dia ada tambahan satu. Itu saya dah bulatkan satu. Alamak, wazan apa tu? Okey, wazan dua. Macam mana tahu wazan dua? Saya dengar wazan 5. Refer table lah. Refer table dapat lah kan? Balik kita tengok. Okey, macam mana saya tahu? Silap okay. Kalau wazan 5, okey kita bandingkan. Kadang-kadang saya pun tersilap macam tu juga. Maknanya saya ingat dia wazan 2, rupanya dia wazan lain. Okey, kita bandingkan. Kalau wazan 2, dia macam ni. Fa'ala, dia tak ada tambah lain. Dia satu je tambahan dia tu, yang tengah tu. Tapi kalau wazan 5, yang tengah tu tambah, ta tu kat depan. Bukan ta kat belakang. Ta tu kat depan. Jadi dia
fa'alta. Kalau kita kata fa'ala kan, fa'alta kat sini. Tapi kat sini, tafa'ala. Dia ta'allama. Nampak tak? Kalau wazan 5, ta tu dekat sini. Ta'allama. Jadi kalau Sorry, time kalau engkau belajar, dia akan jadi engkau telah belajar. Ta'allamta. Ta'allamta. Oh. Jangan saya cakap, nanti kawan-kawan kita tak perasan. Okey, saya kata kalau dia kat sini dia macam kat sinilah kan dia ta'allam ni macam alam tadi dia akan tambah ta'allam. Ni domir yang Kak Nora tanya tadi, maknanya kalau engkau yang mempelajari dia akan jadi ta'allamta. Macam tu. Lagging kot. Okey? Sebab saya nak tak apa nampak. Tak nampak hilang. Okey. Bukan, tak. Bagi saya punya pemahaman tu kadang-kadang saya boleh buat cepat. Kadang-kadang saya macam terlepas. Itu yang saya sebut. Itu yang saya sebut tadi. Sama je. Yang saya ni pun sebelum masuk kelas tu, maknanya saya dah yang menggagau-gagau tu dulu lagi. Awal-awal tu menggagau. Bukan. Maksud saya pun sebelum kelas tu, macam tu juga. Maknanya saya cari. Tengoklah, tapi kita ada table ni, dia sangatlah membantu. Cuba bayang kalau yang lain lagi susah lah. Nanti saya tunjuk kat dalam grup WhatsApp nanti. Ni taklah. Saya tunjuk yang bahasa Arab punya. Lagi berpinang biji mata pakai kanta. Ni boleh besar kecil. Alhamdulillah. Okay? Nampak tak? So tak apa. It's okay to go slow. Maksud saya tu tak apalah. Perlahan pun tak apa. Cuma ada yang kita boleh rujuk kat sini. Okay? Ada boleh rujuk. Jadi kalau macam tak pasti lagi, tanya je. It's okay, dalam kelas ni semua boleh tanya. Jangan bila ada orang jawab laju-laju, kita dah tergabra pula. Kita rasa macam kita tertinggal. Sama je. Sebab ni modul 3 Nahwu Ringkas ni first time buat macam ni. Yang ni first time. Jadi tak ada siapa pun yang pernah tengok ni kecuali kita lah. Kita yang masuk kelas Ramadan ni. Yang dah diperbaiki, yang hari tu adalah cikgu-cikgu tengok tu. Cikgu pun macam masih lagi tu kan cikgu kan? Cikgu Wardah kan? Cikgu Wardah, cikgu. Betul, siapa lagi yang join tu? Kak Ani ada Kak Ani. Zinira, Ustazah Zinira, semua dah masuk yang mula-mula tu. Macam tu juga. Jadi ni yang baru. Mereka pun tak pernah tengok. So kita together lah. Okay, qatilu. Okay, pelajaran 7 ni ataupun latihan 7, kita disuruh buat apa? Kita ulang sikit. Kita nak tengok kalimah asal, mana huruf akar. Lepas tu kita tentukan dia tu mujarrad ataupun mazid. Kalau mazid, tambah 1 ke, tambah 2 ke, ataupun tambah 3. Tu je. Okay? Alright. Kita pergi pada nombor 10. Qatilu. Kita tengok dulu huruf akar dia apa? Kaf. Qatalam. Hurufnya apa? Qaf. Qaf talam. Okey, jadi sekarang kita nampak dah yang waw ni kita kebelakangkan. Kita keluarkan sebab dia dhamir. Dia dah tak terlibat dah. Dia sebab dia boleh berubah lah. Qatilu ke, qatil tu ke, ta ke, yang itu don't worry. So kita tengok yang tu je. Sekarang ni kita nampak pada huruf akar tu bertambah apa? Berapa huruf tambah? Satu, iaitu alif ni kan? Kecil. Maknanya dia yang ni lah. Dia mazid, fi'il, sulasi, mazid. Itu je. Plus one. Mazid pula satu. Tambahan satu huruf. Aminu. Okey, kita perhatikan dulu huruf akar. Apa huruf? Tak nak classify dia wazan apa, teacher? Wazan ni tak boleh classify. Wazan apa? Wazan 3 Wazan 3. Wazan 3. Mana wazan fa'ala. Wazan 3. Okey. Tu tak nak buat dulu.
Ada dah tanya, okey, macam mana yang rasa tak tahu tu mana wazan apa, wazan apa? Buka balik yang atas ni. Buka muka surat ni. Wazan Hmm. tiga. Tiga. Ni ada nampak tambahan dia tu. Itulah benda ni kalau kita selalu buat, kita insya-Allah kita lebih familiar. Macam tu je. Banyak latihan dapatlah buat. Dia macam matematik. Ramai engineer yang saya kenal suka benda macam ni, ada kod-kod ni. Dia macam rasa tercabar tau. Dia suka. Macam dia kata macam matematik. Yang saya kenal lah. Yang saya tak berapa kenal, saya tak tahu. Okey, minum. Apa Teacher nak huruf? tanya. Ya Kak T. Tadi yang masa teacher naikkan atas tu, Mm-mm. perkataan tu ada dah kat atas tu. Qatala kan? Ya, betul. Macam mana dia bila qatala tu fi'il madhi kan? Mm-mm. Semua ni kata Jadi, dasar, sirah dia semua fi'il madhi. okey, lepas tu bila kita tambah ganti nama hum tu, patutnya qatalu lah kan? Kenapa jadi qatilu? Qatilu, qatalu. Qatilu. Yang itu saya kena tengok. Kan, tapi betul kan? Memang qatilu ayat tu. Kataan tu. Qatalu, telah memerangi. Lepas tu mungkin yang tu qatilu tu wazan qatalu. Qatalu. Tersilap ni. Ni patutnya mudhari' ni. Qatilu. Mana boleh wazan mudhari' macam ni? Mesti ada huruf mudhara'ah. Qatilu. Tak ada huruf mudhara' tadi. Jadi ni pun sebab dia waw alif kan? Dia patutnya ni ada ya ni. Yuqatilu. Kalau yuqatilu, ya. Sama. Okey, kita tambah ni. Nanti silap ni. Silap letak baris. Okey? Silap Kalau letak baris. Amar teacher, kalau Amar ni jadi macam mana? Amar. Kalau Ammar yang ni sepatutnya nanti kita belajar dalam Ammar tu, nanti kita belajar kalau dia wazan ni dia dah ada fixed rule. Tapi ni saya rasa silap taruh baris. Thank you for pointing that out. Kita letak dia ke atas. Bubuh atas. Betul kan? Ustazah ni latihan binaan fi'il madhi kan? Ya. Semua ni latihan fi'il madhi, sebab tu tak nak letak lah mudhari' lagi. Nanti tu ada kemudian latihan 8 tu ada campur. Ini pun aminu ni pun sepatutnya dia jadi amanu. Tu kan? Dia nampak macam fi'il Amar kan teacher? Aminu wa aminu bima Qatilu pun macam fi'il Amar. qatilu tu fi'il amar. Aminu ni pun macam fi'il amar. Amanu patutnya. Ni amanu. Gantikan. Betul kan? Mana kan? Betul kan tu. Itulah dia. Alhamdulillah. Saya pun tak perasan. Tengok macam fi'il amar. Okey, betul kan? Okey. Adik aminu tadi, amanu, maknanya? Dia punya huruf akar. Maksud saya huruf akar dia apa? Hamzah. Hamzah, mim, Mim, nun. Kata dasar Aminah. Tapi dia jadi kata dasar dia Hamzah, mim, nun, huruf akar. Bila dia jadi itu amanah. Dia memang amanah. Okey, amanah. Amanah lah. Jadi terjemahan, bukan terjemahan, dia ni wazan berapa? Wazan 3 juga. Wazan 3. Wazan 3. Sekejap. Cakap ni buat betul. Amanu ni wazan 4. Wazan 4. Taklah. Wazan Mana boleh 3. wazan 4? Wazan 3. Sebab dia ada huruf hamzah. Tambah alif yang kedua tu kan? Tambah alif je. Dia sebenarnya wazan 4. Dia wazan 4 teacher. Dia wazan 4. Dia bukan wazan 3. Oh. Dia bukan wazan 3. Yang tambah tu hamzah ke alif? Sukun. Sukun. Dia huruf asal dia tu hamzah. Jadi dia jadi macam macam mana kata? Dia patutnya
Dia jadi Ah, A gitu. ini. Oh, okay. Dia jadi A. Tapi dia terbalikkan. Wazan 4 dah. Apa nampak? Dia wazan 4. Wazan tu ada sukun. Dia Nanti kita tengok dalam pelajaran saraf. Tapi cerita dia, okey, kalau kita tak kena tentukan wazan, kita kena tentukan wazan tak sebenarnya? Tak ada. Latihan ni tak suruh kita tentukan wazan, tapi kita ni volunteer nak buat. Jadi patut kita pula yang saya pun sama jugalah. Membantu. Jadi tak, dia pun tak membantu, saya pun tak membantu lah cakap, jadi pening. Sebenarnya latihan ni objektif dia apa? Tentukan dia jenis berapa huruf tu je lah. Macam Okay. tu. Dia tambah satu ke tambah dua ke tambah tiga. Sorry cakap Okay, this one tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Sebab ada huruf ilah ya, teacher. Ya. Tu kita belum belajar lagi. Kita belum masuk lagi Sahih Mahmuz kelas sebagainya tu. So, macitulah. Petang-petang ni pun. Okey. Tasyabaha. Ini apa? Tapi nak cuba boleh. Dia Kata dasar Shiba. kata dasar dia Shin Baha. Shin Baha. Jadi dia tambah apa? Tambah berapa? Tambah dua. Tambah dua iaitu ta dan Dengan alif. Tambah dua. Maknanya dia mazid dengan tambahan dua. Okey. Ini wazan 5. Tak. Saya pun Wazan dah 6. buat dah. Lepas tu tak Wazan tengok 6. pula. Wazan 6. Wazan 5 tu ada syaddah. Yang ini ada ta dengan alif kat tengah. Sebelum huruf yang kedua tu. Tawallaitum. Ni? Kata dasar dia Apa dia? lam. Waw lam. Wow, lam. Lam. Alif Lepas tu? maksurah. Alif maksurah. Surah. tak tahu apa huruf lam. Waw, lam, ya. Ya. Macam tu. Lepas tu, tambahan, Tambah dua. And alif. tambah ta dan juga syaddah. Syaddah. Jadi dia tambah dua huruf. Ni maknanya kita nampak macam ni tafa'ala kan. Jadi dia wazan 5. Tawakkalna. Sama wazan 5. Sama juga. Wow, Terus wow, kita, kalau kaf, kita boleh lam. nampak tu, alhamdulillah betul lah tu. Wow, kaf, lam. Terus dah nampak dah. Jadi dia dah jadi familiar. Oh, terus nampak ni wazan 5 bunyi dia tu kan. Ta dengan Ta dengan syaddah. Dan syaddah. syaddah. Ta dan syaddah. Wazan 5 tambahnya 2 huruf. Okey, tabaraka. Wazan 6. Barakah. Ba, huruf akar. Ba, ro, kaf. Barakah. Jadi dekat sini tambah berapa? Dua. Tambah 2. Terus kita boleh nampak lah di tag 2 dekat situ. Ta dengan alif. Wazan 6. 6. Kasabah. Mujarrad. Mujarrad. Senang dah yang ni. Tak ada tambah apa-apa. Hajaru. Kata dasar jim ro. Ha, Jim jim, Ro. ro. Jadi dia punya tambahan tu berapa? Satu. Alif. Satu. Tambah alif je. Hajaru. Hajarah. Apa wazan apa? Wazan 3. Tanajaitum. Kata dasar Nun, jim, Nun, jim, jim. macam tu. Najaya, najau. Ke waw? Tak tahu. Najin kot najai tu. Ya, okey. Jadi tambah berapa? 3 Tambah satu, alif, Nun ta dan dengan alif. alif. 2 kan? Tambah 2 ke 3? 2. Oh, tambah Dua. 2. Tambah 2.
Okey. Jadi dia punya wazan ni tambah Wazan je 6. tadi. Azan Wazan 6. 6. wazan 6. Taqabbala. Qaf, Ah, Qaf, ba, Bala. dasar. ba, dua. lam. Jadi Dua. tambah Oh, ta 2. dan juga syaddah. Ta dengan syaddah. Ta dengan syaddah. Ada. Tambah 2. Wazan Wazan 5. 5. Si dah berapa banyak kali buat dah laju dah tu. Dah buat dah. Alhamdulillah. Laju sikit. Oh, yang biasa. Lagi laju daripada Orang biasa cikgu nanti. laju. Tak, Tak saya laju. tak laju. Saya tak laju. Ni student saya lagi laju pada saya. Cepat. Inqalabu. Okey, ni apa? Okey, cuba Lam, Kata tengok dasar. dulu dia punya kata dasar. Qaf, lam, Qaf, Qaf, ba. lam, ba, qaf, lam, ba. Belajar kaedah Nuraniyah. Berapa tambahan dia? satu. Alif Satu, dengan dua. nun. 2. Jadi tambah 2. 7 ke? Pasal Wazan 7. Wazan 7. Okey. Correct. In fa'ala. yang fa'ala. Okay. Okey. Lepas tu inhara. Apa dia Kata punya dasar. Nahara. Ha, Nun, Nun. ha, Ha. Ra. ra. Ha. Dia tambah apa? Tambah apa? Tambah 2. alif, Alif. tambah hamzah wasal dan alif. If'ala. Wazan berapa? Wazan 2. ni wazan 2. Tak ada tambah alif. Tambah alif. Dia tambah alif. Ha tu tak ada alif. Ha tu tambah 2 lah. Tambah 2. Tambah 2 Tapi lah. tak ada wazan yang tambah Tak ada wazan lah. alif. Ni apa? Inhara. Tahu? Ada lah. Bukan wazan 4 ke? Yang Bukan. tambah hamzah Dia wasal ada cuma hamzah wasal. 7 Wazan sampai 7 kan? 9. Wazan Hmm? 7. Wazan Bukan wazan 7. 7. Sekejap, 7 tengok. Hamzah dengan Tengok. Saya pun tak ingat. Wazan 7 9 ke? dia nun In. hara. Oh, saya rasa dia. Tapi dia memang nahara. Nahara. Maksud dia mengalih kan? Wazan 4. Wazan berapa ni? Saya Wazan 4. rasa wazan 4. Wazan 4. Wazan 4. Empat Tapi ada alif. Tapi yang ada alif. alif. Maknanya dia tambah 1 lah. Tambah 1. Bukan tambah 2. 4 lah. Rubah. Ada Tambah alif? Hamzah tu tak kira. Macam mana tu Cik Kap? Saya pun tak Je tahu. ke ini Ada alif. daripada Empat macam 7 kan? Tapi wazan 4 ada Hamzah. Tak ada. Tak ada hamzah ni. Tapi Tapi ada alif. hamzah Mana wasal. datang? Kenapa saya taruh wazan 7? Wazan 7. Betul. 7 Teacher, wazan 7 Infa. ada tambahan alif maksurah dan nun. Kata Ah. dasar dia ha waw ra. Oh, bukan nahar. Dia tambah wazan 7. Yang nun lah. Ha, waw, ra. Kita salah pada dia punya kata akar lah kan? Huruf akar. Okey. Huruf akar hara. Waw, ra. Oh, Pandai. alif tu jadi okey. Lepas ni boleh rekrut terus jadi cikgu. Dia tambahan dia hamzah wasal dan nun kan teacher? Jadi bukan alif. Betul. Oh, setuju. Masa buat Dia tu sama dengan betul. nombor 20 tadi Dia sama dengan nombor 20 tadi Dia sama dengan 20-20 betul. Dia punya tambahan tu 2 tapi yang tu. Hara. Silap. Okey. Kalau wazan 7 yang tu lah patutnya. Cikgu. Ittakhadha tambah Assalamualaikum berapa? Ustazah. Ya. Mana datang waw Ha waw ra. Oh, alif tu lah. Alif tu Sakit. dia huruf ilah. Nanti kita akan belajar bilangan dia tu. Huruf sakit dia boleh tukar. Dia sakit, kejap-kejap dia naik wheelchair. Alif tu je lemahannya. Gila. Macam-macam lah tu nanti. Kita belum belajar lagi. Tak macam seolah-olahnya lah. Ya betul. Banyak lagi yang kita belum belajar kan. Kita baru nak tengok dia tambah tu. Itu pun confuse. Tak apalah. Alhamdulillah.
Saya sama-sama juga ni. Ittakhadha ini fi'il Kata fi'il dasar madhi. dia Tapi dia kata dasar dia apa? Akhoza. Akhadha. Dia akhadha. Ini pun satu lagi ni. Nanti kalau jumpa yang ada tak ada, bersalah. Jangan letak harakat. Salah juga. Hamzah, Qa, Zal. Huruf Zal. akar. Huruf akar dia Hamzah, Qa, Zal. Lepas tu mana pergi? Maknanya tinggal Kha dengan Zal je. Maknanya dia ada tambah berapa ni? Ittakhadha. Dia tambah Dua. 2 juga. Dua. Iaitu Hamzah wasal Hamzah wasal dengan ta. dah. Dengan ta ke? Dengan ta kan? Syaddah. Dia wazan 8. Ifta'ala ke? 8 tak? Wazan Dia 8. bukan dua ke teacher? Ha? Sebab Hamzah tu memang huruf. Tak, dia tak boleh. Itu Bukan. Hamzah wasal. Wazan 8. Macam ni ha. Ittakhadha, ifta'ala, ikhtalafa. Tapi sebab dia Hamzah, dia terus simpan. Dia jadikan ta tu yang 2. Ittakhadha. Asal tak? Macam mana nak bunyi? Dia tak boleh. Huruf Ikhlas tu dia tukar kepada ta juga. Sebab tu dia jadi dua. Ya, betul. Dia absorb je. Hamzah tu. Tadi. Jadi dia wazan 8. Tak dapat Ustaz. Tak dapat. Tak dapat. Tak apa. Ta Sekarang tu ni ada, akhir ta tu ada dua lah ya. dia jadikan Hamzah tu, dia tukar, dia jadi ta. Ta tu yang jadi double. Dia patutnya if ta'ala, dia wazan 8 ni. If ta'ala. Ni wazan 8. If Jadi ta'ala. Jadi sebab dia punya huruf akal tu Hamzah, dia terus je absorb. Dia jadi ittakhadha. Kedua kat situ. Yang ini yang keliru sikit ni. Dia tak jadi ittakhadha. Dia takkan jadi ittakhadha. Bunyi dia tak kena. Dia terus masuk je. Ittakhadha. Dia gugurkan Hamzah tu. Macam itulah. 8 wazan 8. Wazan 8, betul. Siapa ni? Kak Zainab. ZS. Kak Zainab. Zainah. Zainab. Oh. Lagi kelas mana? Tahun lepas dah masuk lah. Modul Yes, sir. 3 dan 2. Tiga yang Duduk susah Ramadan je. Tapi yang 3 tu kita dah scrape lah kiranya. Jangan simpan lagi. Dia punya PDF tu. Ista'inu. Ini wazan? Ini 3 alif sin. Ada 3. Ni senang Tambah sikit lah. tambah Sebab 3. Tambah 3. Apa dia Wazan punya Kata huruf dasar? dasar. Huruf akar. Ain. Ain, Alif. Ain, Nun. Ya, Nun. Ain waw nun kan? Dia kat tengah dia jadi ain. Dia huruf akar ain waw nun. Kata dasar dia ana. Kata dasar ana. Pertolongan ke? Jadi belum suruh terjemah lagi. Nanti dulu. Kalau nak terjemah tu nanti yang 8 tu. Kita dah bagi kosakata. So kita fikir ni dulu Wazan 10. 3 huruf. Ada 3 huruf. Tu saya dah bulatkan 3. Dapat tak? Kak Nora dapat? Dapat, nampak 3. Okey. Hamzah wasal, sin dan ta. Faddaltu. Okey, ni wazan. Kata dasar. Fa. Kata dasar huruf akar. Bukan kata dasar. Kata huruf akar. Fa. Mod. Lam. Jadi yang tambah tu syaddah ni kan? Syaddah yang. Maknanya Wazan 2. Wazan 1. Plus 1. Wazan 2. Ahsantu. Okey. Lagi sikit lagi. Tastabdiluna. Ini tambah 3. Tapi ni fi'il Akar mudhari'. dia. Ba dalam. Kita tengok huruf akar. Ba dalam. Ba dalam. Ba dan lam. Tanda tambah. Kita tukar ni kepada hamzah wasal. Ni pun tak ada. Alif Tak ada. sinta. Istabdala. Macam alif sinta juga. 3. Betul.
Betul, betul. Alif sin ta. Cuma dia jadi mudhari', dia ada huruf mudhara'ah lah. Okey. Huruf mudhara'ah. Nanti yang nombor 8 tu kita akan tengok benda ni jugalah. Kalau dia dalam fi'il lain macam mana? Di dalam sirah fi'il mudhari' ke apa, kita sepatutnya macam masih lagi boleh keluarkanlah huruf akar tu, nah. Jadi ni 3. Wazan? Wazan 10. Wazan 10. 10. Sama juga. Macam mana dapat 3 Ustazah? Apa yang 3? Okey, dia asal dia tu, yang ini mudhari' kan? Ini huruf mudhari'. Maknanya kalau tak ada mudhari' dia ada alif, sin dengan ta. Ni 3. 3 tu. Alif, sin, ta. Kalau kita tengok wazan 10, istabdala, dia daripada istabdala. Wazan 10 kan macam tu. Wazan 10 ni dia tambah kat depan. 3 tu kat depan. Alif, sin, ta. Istaghfara, istabdala. Situlah. Tapi tadi tu sebab tambah macam banyak sangat huruf sebab dia dia jadi fi'il mudhari'. Tapi nanti dalam buku insya-Allah yang tu tukarlah. Kita cakap istabdala lah. Okey, baik. Balik semula pada page tadi dan Abida kita ni latihan 7. Anzala, apa huruf akar? Nun, zal, lam. Zai, lam. Jadi ni tambah berapa? Tambah 1 je. Hamzah. Wazan 4. Wazan 4. Tabayyana. Huruf akar. Huruf akar? Bayanun. Bayanun. Jadi dia punya tambahan berapa? Tambah 2. Dengan syaddah. Tabayyana. Wazan berapa? 5. Wazan 5. Aslamtu. Asal dia? Wazan 4. Sin, lam, Sin, Lam, lam, mim. mim. Jadi dia punya sekarang ni ada tambah Hamzah. Hamzah. Jadi tambah 1. 1. Wazan Wazan 4. 4 juga. Wazan 4. Alah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Boleh Kak Lela? Boleh as you go along kan buat latihan tu. Oh, makin. Kak Zawiyah macam mana? Boleh? Okey. Hasanah? Some of the words yang susah. The Macam word tadi yang 25 boleh tambah sampai banyak sangat. Tu susah nak kenal lah. Okey. Tapi kalau dalam Nahwu ringkas macam tadi saya tengah cerita tu kan. Kalau kita yang ada panduan tu, apa dia? Sekejap nak tunjukkan dekat dalam panduan kita ni, Quran kita ni ada dah siap-siap. Maksudnya ada petunjuk lah. Mungkin masih ada lagi kesilapan ke, silap sikit tu. Tapi you know lah the intention is to give kemudahan untuk kita ni. Macam boleh kita kenal lah. Macam contoh ni amanu tu nampak dekat situ bawah ni. Wazan 4. Macam tu lah. So wazan 4 tu maknanya tambah 1. Tambah 1 huruf apa kat depan. Nanti cari huruf akar. Kalau macam amilu ni wazan 1. Wazan memang jelas I-E-I-A. Wazan maknanya fa'ila yaf'alu. Fa'ila. Jadi maknanya asal dia amila ya'malu. Wazan 1 tu huruf akar dia tak ada nombor lah kan. Dia ada Dia pakai IA. huruf. Wazan 1 tu semua IA. Dia ada 6 pattern tu kan. Dia ada 6 pattern. Jadi ada pattern IA, ada pattern AU. Macam itulah. Malu. Kalau macam Salihat ni isim. Tapi dia sebenarnya kata akar dia wazan 1. Mana wazan 1 dari mana huruf akar dia? Apa huruf akar dia? Cuba. Sad, lam, ha. Jadi dia kata wazan dia II. Macam mana kita nak kata-kata dasar dia macam mana?
Salaha. Salaha. Lepas tu yaslahu. Yaslahu. Sama. Salaha yaslahu. Okay. Macam itulah. Kalau ada yuslihu pula macam mana? Itu kita belum belajar lagi. Wazan lain nanti. Baru nak tanya. It can be jangan. yaslihu juga. Okay. Dita. Itu Yuslihu. Dia bukan majhul. Yuslihu. muslih. Dia ada lain pula. Tu wazan nanti dah dia tambah wazan 4 tu. Aslaha. Bila aslaha dia dah fix dah rules dia. Tu kita akan belajar nanti. Okay, don't get ahead of myself. Alright, let's go back to kita punya ni. Find the teacher. Nanti. Ustazah buatkan satu page yang ni. Bukan satu page yang ni. Okay, baik. Jelas ke? Good Tapi exercise. boleh. It's a good Okey, exercise. boleh. InsyaAllah. Yang persilapan tu tadi nanti betulkan lah. Okey, dah. Sekejap, teacher. Okey, ya. Boleh. Okey. Dari segi makna kita belum pergi lagi teacher ya. Belum. Kau ada banyak sangat pula. Terus nanti jengkreng. Dia space lah, scribble lah. Kotak dia memang kecil. Kotak dia kecil tak boleh nak scribble Kalau ada iPad, download tak dalam iPad? Boleh kembang kecil. Lepas tu selalu boleh ni lah. PDF ni. Okey, latihan 8 kita nak tentukan pula sama ada dia tu muta'addi ataupun lazim. Tadi kita tentukan mujarrad ataupun mazid. Ni sekarang keadaan fi'il madi ini sama ada dia tu muta'addi ataupun lazim. Perkataan dia sama juga. Dia masih lagi perkataan yang sama, cuma ni sama. Ni tastabdilu ni pun sama juga. Padahal dia patutnya fi'il madi tu silap sikit lah. Ini ista'inu ni fi'il amar. Tapi rasanya kena suruh lah. Perhatikan kalimah pada soalan di bawah dan tandakan sama ada kalimah itu muta'addi atau lazim berpandukan kosakata. Tengok kosakata. Lepas tu keluarkan huruf akar dan terjemahkan kalimah bersama dengan guru berdasarkan sirah kalimah. Sirah tu memang sengaja dibuat. Ada sirah fi'il mudhari', ada fi'il amar. Jadi kat situlah yang ini ada kena ikut sirah tu ya. Kosakata dah diberi. Baik, contoh zahabat. Jadi kalau tengok maknanya kita kena faham makna kalau muta'addi dia mesti diikuti dengan objek. Kalau tak ada objek dia boleh berdiri sendiri. Lazim. Betul. Lepas tu kalau kata terjemahkan ikut sirah, maknanya kalau kita nampak dia tu sirah dia fi'il mudhari'. Kita kena terjemah ikut kaedah nahwu ringkas tu fi'il mudhari' macam mana kita terjemah. Macam itulah kalau fi'il madhi begitu juga. Okey, contoh yang pertama ni zahaba. Dia muta'addi ke lazim? Lazim. Kalau dari satu perkataan tu dia nampak dia punya terjemahan tu pergi. Maknanya dia tu lazim. Okey, jadi terjemahan dia macam mana? Telah pergi oleh dia. Telah pergi oleh dia atau oleh ia. Boleh je dua-dua tu. Okey, betul. Macam tu. Iswadat. Ni muta'addi ke lazim? Lazim. Sebab dia punya tu jadi hitam tu tak boleh nak kenakan apa pula kan. Tak ada objek lah. Tak ada objek lazim. Jadi terjemahan dia macam mana? Macam mana kita tahu dia telah menjadi hitam oleh ia. Ia ni perempuan. Siapa dah biasa dengan kod dah boleh terus. Tak payah terjemah pun. Terus bagi FDP. Kalau biasa dengan kod lah. Kalau tak biasa tak apa. Tulislah. Baik. Saya bagi masa untuk tulislah kan kalau nak tulis. Nazalna. Ni muta'addi ke lazim? Muta'addi. Jadi tapi tak tahu nak terjemah. Telah.
menurunkan oleh Telah kami. menurunkan. Dia sirah fi'il madhi dengan pelaku dia kami ataupun domir dia Kami. kami. Apa dia siapa Telah tanya teacher menurunkan oleh kami. Telah menurun. Padat tu dia kalau kita tengok situ dia wazan apa tu? wazan apa? Sekejap. Dia bukan dia ada tambah kat sini alif lepas tu dal tu. Alif. Ni dia tambah ni. Hamzah. Kertas syadah. Lepas tu kita kena keluarkanlah dulu dia punya huruf akar. Wazan 9. Wazan 9. Semalam lupa pula. Jarang guna. Jarang jumpa, betul. Dia selalu tentang benda yang macam cacat ataupun warna. Selalunya wazan 9 macam itulah. Okey. Nazalna ni tadi macam mana nak terjemahkan? Telah menurunkan oleh kami. Oleh kami. Menurunkan oleh kami. Wazan berapa? Tak payah tanya wazan lah dulu. Nak tanya? 2. Wazan boleh juga. Tapi Wazan dia banyak berapa? sikit. Dia macam ni, kita nambah nun, kita keluarkan dulu huruf akar, dan lagi senang lah kita nak tengok wazan tu. Nun zalam. Jadi Zalam. ni wazan berapa? Nazala. Nazala 2. wazan 2. Gitu je. Kena Hasanah kena pakai pen yang mata kecil tu kalau nak tuliskan. Ustazah, kenapa dia muta'adi? Sebab dia menurunkan mesti ada sesuatu. Kalau dia bukan turun. Ada objek. Okey. Kharaja. Ni Lazim. Telah. Jadi terjemahan dia Telah keluar oleh ia. Okey. Wazan apa ni? Wazan kita tahu wazan A. Wazan A apa? Kharaja yakhruju. Betul. Wazan AU. Wazan 1 AU. Masya Allah majunya. Makmur. Alhamdulillah. Dengan teacher ramai-ramai. Interesting ramai-ramai belajar. Even kalau dengan teacher pun dia boleh, okey lah. Tapi kalau dengan teacher pun semua senyap je. Semua tutup. Macam takut lah. Maknanya, saya akan, itulah benchmark dia. Kalau tak ada langsung jawab tu. Okay, that means kita check up dah kena scrap ni. Tak boleh susah sangat. Contoh. Yakunu. Yakunu ni apa? Muta'addi ke lazim? Muta'addi. Lazim kan? Muta'addi lah. Lazim. Lazim ke? Kana. Jadi. Sebab dia sebenarnya nakis. Tak ada perbuatan. Tak ada perbuatan. Betul. Baru pertama kali dengar suara Kak Izan. Dia nakis kan? Ya Allah. Dia bukan menjadikan. Dia jadi je. Huruf akar dia Okey, jadi dia wazan apa ni? Satu. Wazan satu yang mana? Au juga. Au. Kana yakunu. Kana yakunu. Mana terjemahannya? Apa terjemahan dia? Ia menjadi. Ia menjadi. Ni kan yang kun fayakun. Yang ni lah. Kun fayakun. Ahadu. Berjanji. Muta'addi. Berjanji kan? Berjanji. Boleh juga menjanjikan ni. Kalau kita kata berjanji dia boleh jadi lazim. Dari segi perkataan tu yang semalam tu kan dia sebagai guideline je tau. Macam mana pun kita kena tengok penggunaan dalam ayat. Sebab ada setengah-setengah kalimah tu dia boleh jadi muta'addi, dia boleh jadi lazim. Dia boleh function kedua-dua sekali. Jadi kat sini kalau kita kata muta'addi, berjanji tu pun boleh jugalah. Kalau kita lazim pun dia taklah salah. Tapi kalau dari segi bilangan huruf tu dia ni termasuk yang kita kata tu dalam table muka surat berapa tadi? Muka surat 12 tu. Dia memang muta'addi lah. Betul, kalau muta'addi patut menjanjikan macam tu. Berjanji selalu kita jumpa berjanji. Ahadu bukan ahadu.
Okey, ni lelaki. Macam mana terjemah dia? Telah Telah berjanji Telah oleh mereka. berjanji oleh Oleh mereka. mereka. Jadi dia punya huruf dasar kita dah buat tadi. Boleh semak semula yang surat sebelum tu nah. Mm-mm. Kita pergi pada terjemahan je. An'amta. Ni? Ta'adi. Ta'adi ke lazim? Ta'adi. Mutaaddi. Ta'adi. Ta'addi. Dia eja muta'addi tu macam ni. Muta'addi. Mutaaddi. Menjadikan dia Hamzah. muta'addi. Mm-mm. Bukan hamzah, dia ain. Muta'addi. Tak, dia adalah ain. Ta'adiyah. Ataupun kadang orang cakap ta'adiyah. Okey, muta'addi. Jadi dia punya huruf akar ialah, kita buat tak? Tak payah. Ain. Tak payah pun tak apa. Nun, Nun, ain, mim. mim. Kalau nak biasa kan kita buatlah. Kalau tak, tak apalah. Lepas tu dia jadi, yang tadi kita dah buat, terjemahkan dia. Telah memberi Telah memberikan aku. Telah memberi oleh engkau. engkau. Mengurniakan pun boleh, memberikan pun boleh. An'amta ni dia wazan berapa? Tempat Wazan 4. Sabbaha. Ta'adi. Muta'addi. Musabbihu. Muta'addi wazan? 2. Wazan 2. Okey, terjemahan dia? Telah mensucikan oleh ia. Okey. Teacher yang tadi An'amta tu kan selalu dengar telah memberi nikmat atau telah menikmatkan oleh engkau, boleh ke? Boleh juga. Boleh. Telah memberi nikmat oleh engkau, boleh? Tinggal nikmat tu. An'ama tu. Memberi nikmat. Tambah satu. Nikmat. Telah menikmatkan. Bukan menikmati. Nikmatkan. Tak Telah kena. menikmatkan. Jadi dia tak adalah tu yang tak. Tapi nak bagi tahu je lah. Macam menurunkan. Alamta. Mutaaddi. Mesti ada kan? Mesti ada objek kan? Okay. Jadi macam mana terjemahkan dia? Macam mana kita terjemah dia? Telah mengajar oleh engkau. Maknanya lelaki ni. Fi'il madhi engkau. Qatilu. Ni tak tahu. Balik semula Cik Kak tanya dia. Qatilu. Wa qatilu. Kita tu fi'il amar ni. Qatala. Qatala lah ni. Mutaaddi. Dia muta'addi. Jadi macam mana dia punya Telah memerangi dia oleh mereka. Bukan. Yang ni sebab dia fi'il amar. Fi'il Perangilah amar kamu Oh, semua. Ni saya perangilah tak ubah. Yang tadi tu kita ubahlah muka surat sebelum tu nombor 10 tu kita kata kita betulkan dia punya baris qatala, qatalu. Tapi yang ni kita kekalkan sigah fi'il amar. Qatilu. Perangilah oleh kamu. Dia tak bolehlah memerangilah. Memerang kalau tinggal buang I tu habis Dia jadi memerang. Perangilah ya. Perangilah oleh siapa? Oleh kamu. Perangilah oleh kamu. Adalah tambahlah. Ya, perangilah oleh kamu. Ada tambahlah. Cukup tempat jugalah isu dia. Okey. Aminu. Ini pun nama juga kan? Sama juga fi'il Ya, amar. Jadi amar juga ni kan. dia lazim ke muta'addi? Lazim. Jadi terjemahan dia berimanlah oleh kamu. Berimanlah oleh kamu. Tasyabaha. Tasyabaha mutaaddi. Tak lazim. Lazim. Dia macam warna telah samar oleh samar. Lazim lazim. Samar. Sama kesamaran. Tak clear maksud dia. Tak jelas.
telah Bukan perbuatan menyamar ya. dia bukan ni fi'il madi biasa je. Tapi kan dia macam benda tu tak jelas. Sesuatu tu telah tidak telah jelas. Dia tidak Saya ingatkan telah. dia Conan. Conan Dia siapa bukan maksud menyamar teacher. Ah, Lain lah. menyamar. Warna Samar yang dengan samar. menyamar lain. Bukan. Lain Dia macam Menyerupai. tahu tak syubhat tu? Syabaha, telah serupa. Macam itulah dia maksud dia telah serupa oleh ia. Telah samar-samar oleh ia. Tak clear. Serupa lain, samar-samar lain kan? Perumpamaan ni kan apa juga ni kan. Apa dia? Dia macam untuk perumpamaan kan. Dia cerita dia kalau nak tengok Mutasyabihat kan ni? Mutasyabihat tu dia ni kan. ayat-ayat yang clear. samar dia betul. Serupa. Teacher. Serupa. Telah serupa boleh, telah samar pun boleh. Jangan rigid sangat dari segi terjemahan. Macam mana pun dia meaning of the word, kita kena tengok konteks. Kedua, tengok macam mana kadang-kadang ada setengah perkataan tu memang tak ada dalam kamus kita ni. Kita kena tengok kamus Arab ataupun kita kena tengok apa yang sahabat, apa yang Nabi SAW, kena tengok tafsir lah dan nak erti kata lain. Okey Kak Munira. Tawallaitum. Nah, kita nak berhenti dulu. Belum lagi, pada ada masa lagi. Tawallaitum ni apa? Muta'addi ke lazim? Muta'addi. Berpaling. Lazim lah. Berpaling. Lazim ni. Berpaling kalau kita ada perkataan daripada je, maknanya dia perlukan huruf jar. Tapi dia kalau berpaling, telah berpaling oleh kamu. Dia dah selesai dah. Faham dah. Lazim lah. Lazim. Daripada tu keterangan tambahan. Boleh ada keterangan tambahan macam dalam keadaan apa. Macam tu dia boleh lah. Jadi dia jadi lazim. Kat dalam hal ni dia jadi lazim. Terjemahan dia? Jadi kalau ada yang dari ke apa tu, dia kamu. muta'addi kan teacher? Dia macam mana dia jadikan perkataan tu muta'addi, selalunya dengan penambahan. Macam selepas dia tu ada diikuti dengan huruf jar, bi ke min ke, macam itulah. An'amta alaihim. Atas mereka. An'amta tu memang ni. Dia macam Muta'addi. dia muta'addi, jadi An'amta muta'addi. dia memang muta'addi kan? Ada Macam selalu alaih. perkataan beriman, dia mesti ada bi lepas tu, betul tak? Kalau nak kata beriman kepada Allah, itu dijadikan dia muta'addi lah. Macam aku berlindung tu dia aku berlindung kepada Allah. Asal dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Bi tu bi muta'addi yang menjadikan a'udzu tu dia jadi ada objek. Objek dia apa? Tapi digunakan billahi. Tak sama dengan bismillah. Itu dia bukan muta'addi. Dia dah lain. Apa dia Kak Isan cakap apa? An'amta? Ada Alaihim. Alaihim. Jadi ada hujar. Jadi dah dia muta'addi dalam konsep yang itu. Tapi asal dia lazim. An'amta tu tanpa alaihim pun memang dah muta'addi kan? Ada juga tengok, saya kata kena tengok perkataan tu sendiri. Macam itulah tengok Teacher, ayat. boleh tak kalau kita kata muta'addi ni dia memang perlukan objek. Tapi kalau dalam ayat tu dia tak ada objek. Tapi kalau dia ada harfun jar, dia macam seolah-olah macam dia mewakili objek. Betul. Macam zahaba tu kan. Zahaba bila dia tak ada apa-apa selepas dia, macam zahaba maksud dia dah pergi. Zahabat dah pergi dah belah dah. Macam tu. Tapi kalau dia kata bisam ihim, dia tu terus jadi lain. Dia terus bi tu function dia kita tak terjemah lagi dia zahaba dengan pendengaran mereka. Kita terus dia maksudnya nak jadikan zahaba tu muta'addi, dia tambah bi tu terus kata akan pendengaran atau penglihatan bagi mereka. Terus maksud dia berubah. Macam kita kata semalam lah.
Zahaba je lazim. Tapi bila selepas tu nanti kita tengok ada. Kita kata dia tambah, dia jadi mutaaddi lah pula. Kena tengok dalam ayat. Tapi sekarang ni kita nak buat berpandukan kosakata je. Berpandukan kosakata. Kita tak ada konteks. Sebab kita nak tengah belajar ni, nak tengok macam mana. Betul. Okay? Tawakkalna. Okay, ni apa? Lazim. Bertawakal. Lazim. Bertawakal. Lazim. Dia pun sama juga. Dia ni pun satu konsep yang bila kata bertawakal, kita dah tawakal. Tapi dia akan ada tambah. Ala Allah. Macam tu. Okey. Lepas tu dia ni lazim. Terjemahkan. Telah bertawakal oleh kami. Tabaraka. Kita buat sampai 16 je ya. Yang lain tu kita cuba sendiri. Nanti kita sambung esok boleh? Okey. Tabaraka ni apa? Maha berkat lazim. Maha berkat lazim. Lazim. Memang selalu macam itulah dia lazim. Macam mana kita dah tak payahlah nak terjemah pun susah ni. Tabaraka, maha berkat. Telah maha berkat oleh Allah. Telah memberkati oleh Allah. Telah. Macam itulah. Jadi kita boleh kata maha berkat oleh yang sahaja. Tak payahlah kata telah. Oleh ia. Oleh ia lah kan. Oleh ia Allah. Oleh ia. Ya, ya. Tapi selalu dia ada Oh, tabarak. dia ada order kan? Dia tak ada cakap pun. Tabarakallazi. Tabarakallazi. Maha berkat oleh yang. Macam itulah. Kasabah. Mutaaddi. Mengusahakan. Dia betul memang mutaaddi. Mengusahakan sesuatu. Dia tak boleh macam tu. Telah mengusahakan oleh telah mengusahakan oleh ia. Banyak lagi kan? So kita sambung. Okey, Pak sambunglah letih. Mutaaddi tu memberi ke? Awak nak cakap apa? An'amta ke? An'amta ni sebenarnya lazim. Okey, sorry betul kan? Lazim. Nak habiskan ke nak tunggu besok? Habis. Besok Besok lah ya. Besok lah. Kak Lela buat sendirilah. Okey. Tak apa, nanti besok kita sambung. Rasanya ramai dah buat. Tapi hari ni macam kita dah buat dah. Tapi kita bincang tu besok ya. Kita sambung. Teacher, An'amta tu tadi muat lazim. Lazim. Sebenarnya dia tu lazim. Dia sama macam apa? An'amta tadi Dia ada jar. mutaaddi. Dia jar. Lepas tu saya dah buat pembetulan. An'amta tu lazim. Lepas tu dia selalu ada ala. Alaihim. Atas tu. Dia kalau bahasa Melayu macam mana Kak Zara? Kalau yang ada kan tu ada objek kan? Ya, ada objek kan tu kalau tu yang bendanya. Misalnya berikan hidayah. Macam tu. Tapi kan macam dalam An'amta tu dia tak ada cakap kan memberikan apa kan. Dia terus perkataan tu sendiri telah memberi nikmat oleh engkau. Jadi dia tak ada. Dia tak ada objek. Teacher, kalau wazan 4, Hamzah tu dia dah menjadikan, dia panggil Hamzah tu Hamzah mutaaddi. Maknanya fi'il tu bila wazan 4 dia dah menjadikan fi'il tu fi'il yang mutaaddi. Sebab tu Hamzah tu dia panggil Hamzah mutaaddi. Lalu wazan 4 kan. Kalau wazan 1 memang dia lazim. Tapi wazan 4 ni dia dah jadi mutaaddi lah. Na'ama An'amta. Sebab wazan dia tu ya. Wazan 1 tak semestinya lazim kan? Dia boleh jadi mutaaddi juga. Okey, wazan ni je lah. Wazan 4. Wazan 4 tu. Wazan 4 selalunya mutaaddi. Okey, kalau dari segi selalunya yang panduan tu. Tapi macam kita kata tadi, setengah-setengah perkataan tu macam mana pun konteks dia tu adalah. Sebab nak sesuaikan juga dengan bahasa kita. Okey, dari segi istilah dipanggil mutaaddi tu. Betul lah tu wazan 4 memang kita letak balik mutaaddi. Tapi dia akan macam perkataan tu lepas dia tu tak ada apa-apa kan. Perkataan tu sendiri dah ada maksud memberi nikmat. Dia bukan memberi tu. Bukan perkataan memberi. Kalau memberi perkataan lain. Ini memang dia khusus memberi nikmat. Dia dah siap-siap dah ada dalam tu.
Beri apa? Perkataan Nikmat. tu. Nikmat tu. Kalau na'ama je, na'ama ni apa? Kata terjemahan dia. Telah memberi nikmat oleh ia. Dia muta'adi. Kalau dia stand alone, dia memang muta'adi Muta'adi. Okay. Okay, yang ni kita Teacher. sambung besok Ya. Kenapa teacher tak bagi Tapi maksud dia? kalau kita kata memberi nikmat kepada siapa? Dah ada yang alaihim tu atas mereka. Kalau Fatihah tu lah. Jadi yang itu An'amahum. Na'imah. Naimah tadi Surah Al-Anfal ayat Surah 53. Fatihah, Al-Amtal, Itu kalau dalam Fatihah tu dia tu lazim macam tu kan. Mengikut kata ni. Kalau tengok dalam yang ini dia ayat 53 ni muta'addi. Dia ada tambah lain. Macam ni kan an'amaha. Macam ni. Dia jadi muta'addi. Sebab dia nak ada objek. Dia ada objek. Dia jadi muta'addi lah yang ni memang definitely lah muta'addi sebab dia ada maf'ulun bih. An'amaha ala qaumi. Jadi ada dua penerima. Satu tu dalam bentuk jar majrur, satu lagi tu sebelah tu. Kan oleh ia akannya. Telah mengurniakan oleh ia akannya. Akan nikmat. Dia terus mengenakan, dia tak cakap memberi nikmat. Dia tak kata Jadi memberi sama nikmat. juga dengan nombor 27 kan teacher. Nombor 27 tu kan nanti dia boleh boleh muta'addi dan dia boleh lazim. Memang dia macam itulah. Kena tengok pada dia punya macam konteks tu. Konteks. Macam ni dia memang muta'addi. Sebab ada maf'ulun bih. Jadi kita bila kita buat saraf ni, kita nak tentukan dia lazim tu, kita ni tengah belajar je, kenal je dulu. Bila kita baca ayat as a whole, then baru kita nampak yang kita belajar i'rab tu akan bergabung lah dengan yang kita belajar saraf ni. Tu nanti dapat maksud ayat tu. Itulah nak belajar sampai yang balaghah ke apa tu semua mesti ada ilmu asas ni. Iaitu yang macam kita tengah buat ni. I'rab, nahu, i'rab dan juga saraf. Bila kita tengok in isolation memang macam nanti kita macam kita kejap jadi macam ni macam seolah-olah macam saya pula yang cakap lain. Hari tu cakap macam ni cakap macam ni nanti rasa penat lah, susah lah bahasa Arab. Dia okey Pegangan kita tu macam yang saya tak kuat. Pegangan tu masih tak kuat. Okey, jadi yang kita gunakan dalam muka surat 12 tu, dia tu general guideline. Untuk kita navigate dulu, kita guna dululah sekarang ni. Nanti bila kita dah ada alat tu, kita pergi terjemah, masa tu kita nampaklah macam penggunaan dia, macam mana kita terjemah tu. Yang ini cuma sebagai panduan asas je dulu. Remember kita ni dah jadi guide je. Jangan pula macam ambil ni terus macam seolah-olah yang lain tu salah. Ataupun yang kita dah belajar tu, yang ini yang paling betul. No lah, tak boleh lah. Macam tu. Saya pun benda ni sangat-sangat surface saja. Sikit je kita scratch yang macam saya kata semalam. Kita scratch yang sekadar yang kita punya level lah. Itu level darjah 3. Darjah 3 tak? Jadi kita sambung. Belum. Darjah 3 lah ni. Modul 3 darjah 3. Ada yang dah lompat. Dia tak masuk modul 1, dia darjah 3. Jadi dia punya masalah, tak ada masalah pun. Bila dia terjemah tu, tak ikut kaedah je. Tapi dia faham benda tu. Okey lah, tak ada masalah pun. Macam tu ya. Okey. Baik. Cukup dulu Thank you so untuk much. hari ni. Kita sambung nanti insyaAllah. Kita baca tasbih kafarah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.